Bila kita telah memasuk Islam ni, kita akan dipandang rendah daripada keluarga kita. Itu berbalik pada kita yang tahu. Jadi saya dengan yakin diri, inilah agama saya sehinggalah akhir hayat saya. Masa tu saya mimpi lah. Seolah-olah macam saya ni mati. Seolah-olah saya dicekik setan lah macam tu kan. Kita selalu dengar azan. Saya cuma sebut Allahu Akbar dan sampailah saya sedar daripada mimpi tu, saya tanya. Dan kawan-kawan saya pun bagi jawapan yang sama. Dia kata, tanyalah kepada orang yang lebih berilmu, tanyalah kepada ustaz ataupun ustazah. Saya tanya juga, jawapan yang saya dapat, cubalah untuk berhijrah. Alhamdulillah, Balai Islam Melaka ni banyak membantu mualaf dari segi ilmu, dan bukan saja daripada ilmu yang diberikan kepada kami, tapi juga dari segi sumbangan, sangat membantulah. Belum hujan, apa yang kau butuh ku berikan.